Kak. Hai. Saya nak nasi kari ayam berempah satu, Kak. Nasi kari ayam berempah. Baik, siap. Oh. Dari mana ni? Dari Johor, Kak. Semata Dari nak. Johor. Semata ni nak datang try nasi kari ni, Kak. Oh, iya ke? Berapa apa ni, Kak? So, kita dapat nasi lah. Nasi putih ni? Nasi putih. Bukan nasi lemak ni, Kak? Bukan. Nasi lemak pun ada, tapi yang ni nasi putih. Oh, ni kita dapat nasi putih. Betul. Okey. Apa ni, Kak? Yang ni kuah kari. Oh, kuah kari. Baik. lepas- Oh, nasi kari dia, Kak. Betul. Ini? Tu, belah-belah lagi tahu. Kita letak pula kuah rendang ayam. Kuah rendang. Kuah kari, kuah rendang. Menarik betul. combination dia. Lepas tu- Ni apa ni, Kak? Ayam ni kriuk-kriuk dia. Oh, memang dapat kriuk-kriuk sekali, Ya, betul. Kita dapat apa lagi, Kak? Lagi kita dapat kubis goreng. Yummy. Kubis goreng. Oh, baik. Lepas tu kita akan bagi awak ayam berempah. Ayam berempah. Ayam goreng berempah. Ni yang ini tak sabar ni, Kak. Yang ni okey? Boleh. Okey. Ni Lepas lagi? tu belah-belah kita tahu. Tak habis lagi. Bagi awak ni sambal belacan. Sambal belacan. Ni RM9 kan? Yang ni harga dia RM11.65. Ni saya tak suka ni. Semalam saya tengok kat TikTok benda yang sama ni RM9 je, Kak. Apa yang tiba-tiba RM11 pula ni? Ni lah Melayu tengok. Ni yang malas cakap akak ni. Sabar. Kerja nak menipu orang Tak, je. sabar dulu. Akak nak saya bawa akak pergi balai polis ke apa? Yang RM9 tu 12 tengah hari sampai 3 petang, Isnin sampai Jumaat. Tanya hari apa? Sabtu. Sebab itulah tengok video bagi habis dulu. Lepas tu akak nak mengajar-ngajar saya ni kenapa? Saya ni customer tau. Saya always right. Hari tu saya datang pun tak dapat nasi lemak RM1 ni. Yang tu kan kena beli membership dulu RM30. Baru dapat RM1 tu. Beli RM30 dulu bos. So, saya yang salah ni. Ya, lain-lain baca dan tengok video sampai habis. So, berapa, Kak? RM11.65. Tak maaf, Kak, marah-marah tadi. Sama. Okey.